Semangator, semangator, semangator. Hai, berjumpa kita kembali dalam podcast Sembang Gegar. Okey, so kita nak sambung lagi kita punya sembang-sembang kita berkenaan dengan Fira ni. Soalan saya seterusnya adalah berkenaan pelajar-pelajar yang menyertai pertandingan Fira ni. So untuk Puan Wee dululah saya tanyakan, macam mana pemilihan pelajar untuk menyertai Fira ni? Adakah ada kriteria tertentu ataupun macam mana student tu nak join Fira? Okey, sebenarnya dalam pemilihan pelajar ni, kita tidak tengok sepenuhnya pada result dan juga pencapaian akademik dia. Okey, kita akan pilih pelajar yang pertama sekali dia mestilah minat lah. Dia kena minat pasal robotik ni dan dia sanggup memberi komitmen yang sepenuhnya. Komitmen tu sangat penting sebab bila kita berlatih robotik ni, Fira ni, kita akan berlatih tidak kira siang malam. Betul. Hingga pagi. Ya, sehingga pagi, subuh tu perkara biasa lah. Okay. Yang kedua, pelajar tu mestilah humble. Humble di mana dia sanggup, Attitude, kan? attitude dia tu mestilah humble. Dia sanggup belajar benda baru. Kalau ada teguran-teguran daripada jurulatih, mestilah sanggup terima. Tak adalah dia rasa dialah paling hebat sebab dia terpilih. Itu attitude yang sangat penting dalam kita nak menyertai satu pertandingan. Okay, yang ketiga, pelajar ni mestilah boleh bekerja dalam pasukan. Sebab untuk kita nak build out satu robot ni, bukannya seorang yang boleh buat. Betul. Kita perlulah ada teammate yang kuat dan sanggup bekerjasama lah dalam satu kumpulan tu. Dan yang terakhir sekali, pelajar ni mestilah tidak mudah give up. Sebab coding ni ataupun kita buat robot ni bukan sekali yang akan jadi. Betul. Mungkin 10, mungkin 20. Berbulan-bulan kita berlatih, barulah dia berjaya. Even though sampai ke saat terakhir pun sebelum masuk gelanggang pertandingan pun kita masih lagi mencuba. Betul. Attitude tu yang kita nak paling penting lah. Bercakap berkenaan dengan teamwork ni pun kan, bukan hanya semasa kita buat robot tu saja. Masa bertanding pun lagi kritikal kan. Sokongan, dorongan. Teammate masing-masing lagi. Bergada dengan teammate masing-masing. Okey, so seterusnya saya nak tanya Encik Fadul lah. Okey, untuk student-student kita ni yang mana dah join Fira ni kan, ada tak kita boleh nampak apa-apa perubahan ataupun impact yang positif pada student kita ni, dan juga ada tak alumni kita, alumni Fira ni yang berjaya? Okey, nilai tambah lah kepada student kita kan. Betul. So, apa yang saya dapat lihat lah. Okey. Satu nilai tambah yang sangat besar lah kepada pelajar-pelajar yang menyertai pertandingan robotik ataupun Fira lah. Salah satunya dia punya penguasaan dia dalam bidang pengatur caraan. Okey, pengatur caraan. So dia akan jadi lebih daripada pelajar-pelajar yang lain. Okey, sampaikan dia menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar lain. Terutama dalam menyiapkan final year project. Okey. Okay, so yang tu satu kelebihan yang sangat-sangat ketarik lah saya nampak. Okey, yang kedua ni saya nampaknya dia untuk dia orang menyiapkan FYP ataupun final year project tu macam dia orang macam tak ada masalah. Sebab dah biasa dengan coding, dah ada pengalaman, dah tahu dah macam mana nak buat, nak bangunkan mechanical part, and then dia orang boleh gunakan robot yang dia orang bangunkan tu untuk jadi FYP mereka. Kan? Ya, betul. Betul kan? So benda tu memudahkan mereka apabila mereka masuk pertandingan ni. Sebab robot yang kita hasilkan untuk pertandingan bukan robot yang kita beli. Kita kena buat sendiri daripada kosong. Kita buat sendiri daripada kosong, daripada scratch kita buat. So dia orang boleh guna robot yang dia orang buat tu, dia orang bangunkan tu untuk jadi final year project. Just tambah documentation dia lagi. Dan cantikkan dia punya coding, cantikkan dia punya finishing dia. Dan ada yang dah berjaya, dah menang pertandingan. Okay? Contohnya ada yang buat drone, ada yang buat ARC, okay? Ada yang buat MyBot, ada yang buat Sumo. Tu dia orang boleh guna untuk FYP dia orang. Okay? So apabila dia orang dah habis belajar dan bekerja, kita boleh nampak dia punya sumbangan dia kepada company tu. Sebab ada yang dah terlibat dalam industri robotik.
Yang telefon saya, dia kata, Cik, saya terlibat dalam bidang robotik. Kalau Cik nak datang untuk bawa student, nak buat lawatan, kita alu-alukan. Saya tanya dia, di mana? Di Shah Alam, dia kata. So, terlibat dalam robot apa? Dia lebih terlibat dalam industri robot. Okey, sesuatu yang bagus. Ya. Betul. Ya. Kan? Ada juga student yang terlibat dalam pengaturcaraan. Dalam industri, dia terlibat dalam pengaturcaraan. Bila kita berhubung dengan dia, kita tanya dia, dia cakap, memang untuk education, dia ada propose robot-robot untuk education. Kata sesuatu yang menarik lah. Ada tak alumni kita yang sambung belajar dan Biasa. banyak kan? Kebanyakannya sambung belajar. Okey, tapi bukan. Kebanyakan sambung belajar dan ada juga menubuhkan tim untuk pasukan universiti. Pada tahun lepas, kita ada menerima 1 pasukan daripada, tak silap saya, universiti. Kalau untuk kategori Robosort lah kan. Robosort Tapi sebenarnya pada tahun lepas Fira dia dah mula buka. Dia open kepada institusi lain untuk join. Banyak kita terima banyak penyertaan daripada universiti-universiti lain. Sebab tahun lepas kita ada Robo World. Betul? Betul. Tak silap saya tahun 2013 ada satu lagi Robo World, di mana pasukan UKM ada menyertai. Dia masuk kategori Simurosot. Memang dia orang handal, kita akui handalan dia orang. So mungkin sebab Robo World dia masuk. So yang tahun lepas tu satu yang aku cakap membanggakan juga walaupun bukan Politeknik yang menang, tapi budak yang kita hasilkan yang menang. Maksudnya dia alumni. So dia dapat emas. Dari kategori Robosort kan? Dalam kategori Robosort. Memang satu yang kami tak expect sebenarnya kemasukan daripada universiti. Tapi bila kita tahu dia adalah student daripada poli, bekas student daripada poli, so kita sangat rasa macam sangat membanggakan lah. Hasil keluaran poli dan boleh membawa kejayaan kepada tim yang dibawa. Dari segi ataupun pada pensyarah pula, macam mana Cik Fadul rasa apa impact ataupun nilai tambah kepada pensyarah yang menyertai Fira ni? Okey, untuk pensyarah, saya akuilah kebanyakan kita ni yang terlibat dalam pertandingan of course akan boost kita punya kemahiran, boost kita punya knowledge. Betul tak? Betul. Kalau dalam bidang robotik ni kita tak lari lah dari segi pengaturcaraan. Yang terkini ni sekarang ni kita banyak guna Python. Antara satu sebab saya offer kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan juga Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Sebab dalam silibus diorang ataupun silibus saya ada dah memang guna Python sepenuhnya. Okey. Dulu kita guna Arduino dulu, tak silap saya. Dulu zaman dulu lah. Kira dulu kita guna Arduino. Sekarang ni dah tak pakai dah Arduino. Kita dah pakai Raspberry Pi. Jackson Nano. Sekarang ni dah nak ke arah Jackson Nano. Lepas tu nak ke arah mini komputer pula. So kalau kita tak kuasai atau cara Python, susah lah. So antara satu sebab saya offer kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan juga JTMK, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, kerana mereka terlibat secara aktif dalam atau cara Python. Contohnya Pak Azlin sendiri, Pak Amri sendiri memang pakar dalam Python. Okey, jadi kita offer. Dan Alhamdulillah ada result yang membanggakan. Tahniah saya ucapkan. Tahniah. Tahniah juga kepada semua. Okey. Alright. Untuk pelajar-pelajar baru terutamanya, kalau ada yang berminat untuk menyertai Fira ni, bolehlah berjumpa dengan kami ni. Kan? Tapi kena mental dan fizikal kena kuat lah. Betul. Okey. Dari segi pemilihan tu satu lagi, sebab saya dah lama kadang-kadang student-student ni dia ada perangai. Okey, dia ada perangai. So siapa yang nak terlibat tu kena sedia. Dari segi mental tu memang ada torture, bukan torture sampai nangis-nangis, tidak. Semua torture dia dari segi mental saja. Sebab komitmen, awak akan berada di bimbit makmal tu daripada awal pagi
sampai awak pagi pula esok. Ya, betul. Betul. Bukan saja semasa latihan, masa pertandingan pun kadang-kadang betul. dengan kami-kami sekali bengkak mata tak tidur. Ibaratnya tidur tu nombor 2 lah kot. Kan? Tidur nombor 2. Makan kita sedia, insyaAllah kita sedia. Okay? Cuma kita nak tengok komitmen. Lepas tu kena kerjasama. Betul macam Puan Wi cakap tadi. Kalau awak seorang je yang buat robot, orang lain tak nak terlibat, awak akan membebankan diri awak. Tapi bila awak ada kerjasama tim, benda yang benda tu berat, awak akan jadi ringan. Okay? Kami yang pensyarah akan guide. Cuba membantu sedaya upaya. Okay? Dan kami ada bersama. Bukannya kami tak ada. Kami ada bersama. Okey dah, alang-alang kita bercerita berkenaan dengan latihan persediaan tu kan. So boleh Cik Fadul explain sikit lah macam mana kita buat latihan persediaan tu ataupun berapa lama tempoh biasanya latihan persediaan untuk Fira ni. Okey, latihan persediaan. Memang setiap kali kita masuk bertanding, memang kita akan ada latihan persediaan. Bukan seminggu, bukan 2 minggu. Kita punya latihan persediaan 1 bulan yang rasmi. Tapi yang tak rasmi 2 bulan. Yang tak rasmi sebenarnya 2 bulan. Bermula awal. Tapi yang rasminya sebulan. Okay. Tu tak masuk lagi cuti biasanya. Biasanya lah pertandingan ni ada cuti SEM. Dekat cuti SEM lah. So dalam tempoh cuti SEM tu ada pula cuti raya. Adalah cuti menyebabkan ada student-student tu kena balik. Tu jadi kekangan bagi kami sebenarnya. Okay. Sepatutnya kita boleh hold dia sebulan tu untuk training. Tapi disebabkan ada cuti-cuti umum yang menyebabkan dia orang pun kena balik urusan keluarga, terpaksa kita bagi. Tapi kan seingat saya ada 1 tahun tu dia tak buat waktu cuti SEM kan? Betul. Fira kan masa tu itu saya rasa lagi susah lah. Tapi saya juga sebab dia akan kacau PMP. Yang tu kekangan dari segi penganjuran pula. Bila buat bukan waktu cuti. Kita akan kacau pula waktu PMP. Betul. Terus kekangan lah sebenarnya. Okay. Tapi dari segi persediaan memang kami buat macam tu. Jadi dari segi pemilihan student, so kita akan tawarkan dahulu student mana yang berminat. Yang sanggup korban cuti. Kita akan ambil ramai. Katakan kita nak bawa 32 orang. Kita tak ambil 32 orang totally. Kita akan ambil ramai. Akan ambil ramai. Lepas tu contohnya kita akan ambil dalam 50 orang. Daripada situ kita akan sort sampailah kita dapat 32 orang tu. Okay. Mana yang tidak terpilih tu, kita pun minta maaf. Tapi kami jadikan dia sebagai helper. Dia berminat tapi tidak dapat terpilih. Ramai yang berminat sebenarnya. Ramai yang berminat. Tapi macam tu lah. Tapi berminat saja tak boleh tak? Lah, betul juga. Kena ada. Berminat, ada yang berminat saja tapi tak boleh. Dia bukan hanya minat saja. Dia kena ada something pada student tu sendiri. Ya, betul. Something. Saya tak nak cerita lah yang something tu. Tapi memang kena ada something. Talent ke, memang tuah ke apa lah. Itulah. Okay. Pada Puan Wi pula. So, macam mana suasana semasa pertandingan Fira tu? Contohnya pada tahun lepas lah di PMM kan. So macam mana Puan Wi tengok keadaan pelajar dan juga kita punya staff atau kita punya jurulatih semasa pertandingan Fira tu sendiri? Okay, semasa di gelanggang, semasa di medan perang lah. Saya ibaratkan dia semasa di medan perang. Memang kita semua sampai tu kita akan diberikan bilik. Bilik untuk persediaan, untuk latihan. Dan latihan masih dijalankan di sana. Termasuklah membaiki robot, membaiki coding yang tak jadi. Dan di situ saya nampak satu situasi yang saya rasa sangat baguslah. Di mana saling bantu-membantu. Ada kategori yang dia telah siap robot dia telah siap coding dia akan membantu pelajar ataupun tim lain. Betul. Even though kita berlainan jabatan. Contohnya jabatan elektrik. Robot dia rosak. Ada part yang komponen yang dia rosak. Tapi JTMK kita ambil dari JKM, bahagian coding pula JTMK datang tolong. Itu part yang saya rasa sangat sukalah dalam kerjasama dalam medan perang kita perlu. Dan semasa bertanding pula. Contohnya macam pertandingan Robosort. Ramai kawan-kawan, teammate lain yang turun sama-sama memberi sokongan. Kalau MyBot tu memang sorokkan. Memang
memang padu lah. Memang padu. Memang padu lah. Ya. Sorokan tu memang wow lah. Sampai orang Ya. tengok. Ay, apa sah pensyarah ni sekali ni yang terjerit-jerit ni. Ya. Tapi itulah. Bila kita bagi sokongan pada teammate kita tu. Itu salah satu punca saya rasa kita menang. Itu salah satu Kalau punca. Puan nak tahu kan, Ya. kita pernah menang kategori MyBot. Itu sebabnya kita ni antara pasukan yang digeruni. Ya. Tahun bila tu menang? Tak silap saya, kita menang di PSP kan? ya, Poli PD tak silap Oh, saya. boleh PD. Tak silap saya ke PSP, tak ingat saya. PSP kita dapat nombor 2 Ya. kan? Kita, untuk sumo Ya. kan? Untuk sumo. Yang masa tu line follower kita mendapat. Kita menang. Tapi tahun 2024 kita dapat untuk MyBot dapat gold kan? Goal. Goal. 2024 kita dapat gold. Yes. Betul 2024. Yang soccer memang orang kata kita tu memang antara pencabar yang utama lah kata. Okey, memang Pasukan yang digeruni lah. Ya. Digeruni lah kita ni. Okey, ramai lah pasukan nak mengalahkan kita ni. Kalau ibarat mengalahkan kita ni macam dia orang dah menang tu sebenarnya tu. Okey. Tapi rakan-rakan saya yang teknikal di Fira ni kan, dia orang pandangan dia pada Cik Fadul dia memang seorang yang jurulatih yang sangatlah tegas, sangatlah. Ya, memang kita bila kita berperang kan, kita tak boleh nak bagi muka lah, bagi muka sebab sangat tegas orang. ada yang cuba manipulasi kan benda tu kan, cuba manipulasi dia punya peraturan. Biasalah tu. Kita biasa. Jadi kalau kita tak tegas, jadi mudah dipermainkan lah. Jadi kita strict tu pada undang-undang. Dan kita kena tegas. Okay? Kita tahu semua nak menang. Betul. Okay. Lagipun benda tu yang kita yang hasilkan, kita yang bangunkan. Memang kita nak menang lah. Dalam pertandingan tu jangan cakap lah. Berbulan-bulan kita buat latihan, usaha pelajar kita, usaha kita yang bersengkang mata. Betul. Yang tu adalah bagi saya antara kategori yang sangat berprestij lah. Yang seronok lagi. Yang berprestij, yang seronok. Sebab kita bangunkan robot tu daripada zero. Betul. Okey. Kita berehat sebentar bagi peluang kami untuk minum air dulu. Okay, kita berjumpa di sesi yang seterusnya.